Tuan-puan nak tak buat rumah idaman tuan-puan? Cantik macam rumah ni. Jom kita review. Saya Farha, tim dari ZYQ. Okey, hari ni Farha berada di Sungai Besar, Selangor tau. Dan rumah klien kita kali ni adalah milik Encik Rizal. Dan beliau mengambil kod 42. Okey, untuk pengetahuan tuan-puan, keluasan rumah klien kita kali ni adalah berkeluasan 47 kali 32. Okey, dan mempunyai 4 bilik tidur serta 2 bilik air. Tapi sebelum Farha tunjuk bahagian dalam rumah, Farha nak tunjuk dulu kat tuan-puan struktur bahagian luar rumah. Jom ke Farha. Alright. Cuba tuan-puan tengok detailing yang ZYQ hasilkan memang sangat-sangat kemas, sangat-sangat puas hati. Dan untuk kaki 5 ni adalah berukuran 2 kaki tau. Dan untuk part tingkap pula, tuan-puan akan dapat tingkap aluminium bercermin gelap tau. Barulah rumah tuan-puan tu lebih privacy, okey. Dekat main entrance ni, ni dia punya main entrance tau. Cantik tak? Okey, tuan-puan akan dapat juga atap genting serta bata merah. Untuk aksesori luar rumah, tuan-puan akan dapat lampu yang cantik macam ni. So dia blend lah dengan design rumah ni kan. Untuk pemilihan color pula, tuan-puan akan dapat color, 2 pemilihan color bahagian luar rumah. Macam klien kita ni, dia pilih color light grey dengan grey. Cantik kan? So ini dia punya main entrance dia tau. Cuba tengok. Atas dia memang sangat-sangat cantik tau. So dia kenalah dengan colour light grey dia kan. Okey. Dan untuk main door dia pula, tuan-puan akan dapat security door tau. Untuk design security door ni, tuan-puan boleh pilih ikut design yang tuan-puan suka. Menarik kan? Okey, jom Farha nak tunjuk bahagian tepi rumah pula. Jom. Ni dia punya tepi rumah dia. Bahagian tepi rumah dia, okey, ada mini area. So tuan-puan boleh letak mini coffee table ataupun kursi-kursi healing, okey. Dekat mini area ni, tuan-puan akan dapat sliding door 3 panel. Okey, jom kita masuk. Farha nak tunjuk bahagian dalam rumah pula. Okey, jom. Assalamualaikum. Hari ni Farha masuk ikut sliding door pula, okey. Sekarang ni Farha berada dekat living area dia tau. Rumah ni tuan-puan rasa sejuk je. Sebab apa? Sebab kita pakai bata merah tau. Untuk pengetahuan tuan-puan, ketinggian rumah ni adalah berketinggian 10 kaki tau. Dan tuan-puan juga akan dapat tingkap yang cantik, nampak eksklusif macam ni, macam window corner, okey. Tapi Farha nak tunjuk yang lain. Tapi Farha nak tunjuk dulu kat tuan-puan function main door macam mana, okey. Macam ni, tuan-puan boleh buka bahagian sini. And tuan-puan boleh tengok bahagian luar tanpa tuan-puan buka main door dia, okey. Barulah rumah tuan-puan tu lebih secure, okey. Jom, Farha nak tunjuk bahagian living area dia dulu tau. Tuan-puan akan dapat plaster ceiling seluruh rumah dan tuan-puan juga akan dapat L-box ceiling yang sangat-sangat kemas, sangat-sangat cantik tau. Untuk pemilihan lampu pula, tuan-puan akan dapat lampu LED downlight. Cantik kan? Jom Farha nak tunjuk. Ini adalah gas toilet dia, okey. Untuk kod 42 ni, tuan-puan akan dapat full tiles and tiles tu tuan-puan boleh pilih ikut design yang tuan-puan suka, okey. Yang ni pula adalah pintu yang berkualiti tinggi iaitu pintu aluminium door. Okey, jom. Sekarang ni Farha berada dekat walkway rumah ni yang direct tu bilik-bilik tidur serta ini adalah bahagian dapur. Tapi tuan rumah dia request nak buat sendiri dia punya kita kabinet. Tapi ZYQ dah sediakan siap-siap plug dekat bahagian dapur, okey. Jom Farha nak tunjuk kat tuan-puan bilik-bilik dalam rumah ni. Kita start dengan bilik yang keempat. Ni adalah bilik yang keempat, which is ada attached bathroom tau. Jom kita pergi bilik yang seterusnya. Okey, yang ni pula adalah bilik yang ketiga. Cantik kan? Dan ada attached bathroom dekat bilik yang keempat tadi. Sama juga tuan-puan akan dapat full tiles and tiles. Tuan-puan boleh pilih ikut design yang tuan-puan suka. Dan ini adalah pintu aluminium door yang berkualiti tinggi. Jom kita tengok bilik yang kedua pula. Okey, jom Farha tunjuk bilik yang kedua pula. Ni adalah bilik yang kedua. So sesuai lah jadi bilik tetamu, okey. Jom Farha nak tunjuk dekat tuan-puan master bedroom dia pula. Ni adalah master bedroom dia. Cantik kan? Luas kan? Dekat master bedroom ni ada corner window tau. Dekat belah sini ada, dekat belah sini pun ada. Okey? Dan untuk pengetahuan tuan-puan, semua pintu bilik dalam rumah ni adalah dari kualiti tinggi tau. Macam pintu ni, pintu HDF door, pintu kalis air. Okey. Macam mana tuan-puan? Cantik tak rumah klien kita Encik Rizal kali ni? Cantik kan? Kalau tuan-puan berminat,
nak buat rumah yang cantik macam ni kan, yang comel macam ni, tuan-puan boleh ambil kod 42. Kalau tuan-puan berminat, tuan-puan boleh komen dekat bawah. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.